Kalau selama ni kita biasa dengar tentang Sarawak dengan hutan hujan, sungai dan bandar-bandar yang sibuk, mungkin tak ramai yang tahu di pedalaman Sarawak ada satu kawasan tanah tinggi yang cukup istimewa bernama Bario. Bario terletak di kawasan pedalaman utara Sarawak di tengah-tengah pergunungan dan dikelilingi alam semula jadi yang masih sangat terpelihara. Bila pertama kali sampai di sini, perkara yang paling buat saya tertarik adalah suasananya. Tenang. Udara pun terasa berbeza. Tak ada kesibukan macam di bandar. Yang kita nampak lebih banyak adalah bukit bukau, sawah, rumah-rumah penduduk dan hamparan alam yang luas. Bario juga dikenali sebagai salah satu kawasan tanah tinggi di Sarawak dengan ketinggian sekitar 1000 meter dari aras laut. Sebab itu, cuaca di sini lebih sejuk dan nyaman berbanding kebanyakan kawasan lain di Sarawak. Dan mungkin sebab itulah juga Bario mempunyai kehidupan dan budaya yang sangat unik. Di sini, majoriti penduduknya adalah daripada masyarakat Kelabit, salah satu komuniti peribumi Sarawak yang mempunyai sejarah, bahasa dan tradisi mereka sendiri. Bila berada di Bario, kita bukan sekadar datang untuk menikmati pemandangan. Kita sebenarnya sedang melihat satu cara hidup yang masih sangat dekat dengan alam dan komuniti. Dan bagi saya, itulah antara perkara yang membuatkan Bario terasa begitu istimewa. Dengan kedudukannya yang berada di kawasan tanah tinggi, tanah di Bario juga sangat sesuai untuk pelbagai jenis tanaman. Cuacanya yang lebih sejuk membolehkan penduduk mengusahakan tanaman dan buah-buahan yang mungkin agak sukar untuk hidup di kawasan beriklim panas. Antaranya termasuklah buah-buahan tanah tinggi seperti anggur serta pelbagai tanaman tempatan. Tapi nak sampai ke Bario bukanlah satu perjalanan yang mudah. Kalau melalui jalan darat, laluan yang perlu dilalui memang mencabar dengan jalan yang berliku dan kawasan pedalaman yang jauh daripada kesibukan bandar. Untuk sampai ke Bario, jika ikut jalan darat mengambil masa sekitar 10 hingga 14 jam dari Miri bergantung keadaan cuaca. Tapi sebenarnya ada satu lagi cara untuk sampai ke sini, iaitu dengan menaiki pesawat kecil Twin Otter Air Borneo. Pengalaman menaiki pesawat kecil macam ni pun sebenarnya dah menjadi sebahagian daripada pengalaman perjalanan ke Bario. Dari atas kita boleh nampak bagaimana luasnya kawasan pedalaman Sarawak, hutan, gunung ganang dan kampung-kampung kecil yang jauh daripada pembangunan bandar. Perjalanan mungkin nampak mencabar, tapi bila dah sampai dan tengok sendiri pemandangan Bario, rasa macam semuanya berbaloi. Dan kalau datang ke Bario pada waktu yang tepat, kita juga berpeluang menyaksikan salah satu acara kebudayaan yang cukup istimewa di sini, Pesta Nukenan. Pesta Nukenan merupakan acara yang meraihkan makanan, budaya dan warisan masyarakat Kelabit. Nukenan sendiri bermaksud makan dalam bahasa Kelabit. Jadi tak heranlah makanan menjadi antara perkara utama dalam pesta ini. Tapi Pesta Nukenan bukan sekadar tentang makanan. Ia juga menjadi ruang untuk masyarakat berkumpul, berkongsi tradisi dan memperkenalkan budaya Kelabit kepada pengunjung dari luar.
Ada persembahan kebudayaan, aktiviti tradisional, makanan tempatan dan pelbagai acara yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Bario. Bagi saya, pengalaman macam inilah yang membuatkan perjalanan ke sesuatu tempat terasa lebih bermakna. Sebab kita bukan hanya datang melihat tempatnya, tapi kita dapat mengenali masyarakat dan budaya yang membentuk tempat itu. Manik-manik ini telah berbicara tentang siapa masyarakat Kemubian, dari mana mereka datang dan ke mana mereka sedang melangkah. Sepanjang berada di Bario, antara pengalaman yang paling saya hargai adalah berpeluang berkunjung ke Bario asal dan melihat sendiri kehidupan masyarakat di Rumah Panjang. Rumah Panjang bukan sekadar tempat tinggal, ia merupakan sebahagian daripada identiti dan kehidupan masyarakat di sini. Satu ruang yang menyatukan komuniti dan menjadi tempat mereka berkongsi kehidupan bersama. Bila berada di sini, kita dapat lihat bagaimana kehidupan masyarakat masih begitu rapat dengan alam, tradisi dan komuniti. Dan sejujurnya, saya rasa antara perkara yang paling susah untuk dilupakan tentang Bario adalah pemandangannya. Bukit bukau yang mengelilingi kawasan ini, hamparan hijau yang luas, kabus pada waktu tertentu dan paling saya suka, sunset dia. Bila matahari mula terbenam di sebalik pergunungan, langit berubah warna sedikit demi sedikit. Waktu itu kita boleh rasa betapa kecilnya kita bila berada di tengah-tengah alam yang sebesar ini, dan mungkin itu yang membuatkan Bario terasa begitu istimewa. Ia bukan tempat yang kita datang semata-mata untuk mengambil gambar, tapi tempat yang membuatkan kita berhenti sekejap dan benar-benar menikmati apa yang ada di depan mata. Bario mungkin jauh, perjalanannya mungkin mencabar, tapi mungkin kerana itulah pengalaman di sini terasa lebih berharga. Sebab ada sesetengah tempat yang semakin jauh kita pergi, semakin banyak yang kita temui tentang keindahan alam, budaya dan diri sendiri. Dan itu sedikit sebanyak pengalaman saya sepanjang berada di Bario, sebuah kawasan tanah tinggi di pedalaman Sarawak yang penuh dengan alam semula jadi, budaya dan kehidupan masyarakat Kelabit. Kalau korang ada peluang untuk datang ke Bario, saya sangat sarankan untuk luangkan masa dan betul-betul menikmati tempat ini. Jangan terlalu kejar itinerary, sebab kadang-kadang perkara paling indah di Bario adalah perkara yang kita tak rancang pun. Kalau korang suka video travel macam ni, jangan lupa subscribe channel ni, tekan like dan tinggalkan komen di bawah. Beritahu saya kalau korang dapat peluang datang ke Bario, perkara pertama yang korang nak buat apa? Dan kalau korang nak tengok lebih banyak lagi perjalanan saya di Sarawak dan tempat-tempat menarik lain di Malaysia, jumpa lagi dalam video seterusnya.